Rakyat Pahang, pernah tak anda semua keliru nak semak bantuan? Layak ke tak? Dah terima bantuan ke belum? Ataupun data bertindih? Sebab sekarang ni semuanya lebih tersusun dengan sistem pengurusan bantuan rakyat negeri Pahang dekat erakyat.pahang.gov.my. Satu sistem, satu platform, data lebih tepat, lebih telus, lebih sistematik. Objektifnya jelas. Pertama, mengumpul profil rakyat Pahang yang tepat dan terkini. Kedua, mengintegrasikan maklumat bantuan negeri dan juga persekutuan dalam satu sistem. Ketiga, memastikan pengurusan data lebih sistematik tanpa pertindihan antara jabatan dan juga agensi. Serta yang terakhir adalah untuk memenuhi keperluan pelaporan dengan lebih cekap dan juga teratur. Jadi, apa manfaatnya kepada rakyat? Sistem ini mudah untuk kita dapatkan info bantuan dan kriteria kelayakan. Tiada lagi pertindihan data penerima. Rekod bantuan boleh disemak melalui platform rasmi yang sah dan juga selamat. Jadi, ini bukan sekadar sistem, ini merupakan komitmen untuk kebajikan rakyat Pahang. Kerajaan negeri akan terus memperkasakan penyampaian bantuan supaya yang layak tidak akan pernah tercicir. Itu sahaja info pantas dari Kopi Panas.